Ni tangkai panjang, kau tengok panjang dah lah. Panjang ke cokeng pula. Yang besar 25, yang kecil 20. Dia punya kecil pun sebiji average dalam sekilo ni. Datang sini dah 3 kali beli. 3 kali beli. Mesti cari durian ni kan? Puas hati kan? Kalau tak sedap tak datang lagi. Akak ni dah 3 kali datang tau. Buat frozen tau. Akak siap buat beku nanti. Kali ketiga akak makan durian ceni ni. Memang puas. Isi dia tebal ni. Ni contoh. Ni contoh isi durian ceni. Memang tebal gila isi dia, kau tengok. Tebal nak mampus kan. Kau tengok. Bapak tebal weh, puas hati lah. Cempedak ni sekilo cuma RM8 saja. Cempedak kahwin. Kalau tak nak beli yang siap kulit, ada yang ni macam ni nampak? Yang macam ini sekilo RM25. Kalau anak ramai ambil yang kecil-kecil. Banyak biji. Untuk buah dekat sini, kita ada pulasan, rambutan dan juga duku langsat. 2 kilo RM10. Okey, kita ada durian tempatan tapi kita bekukan, iaitu kita ada durian Musang King, kita orang ada durian Blackthorn dan juga udang merah dengan harga 1 kilo RM60 saja. So macam mana nak datang kat sini? Korang screenshot alamat yang saya bagi, ataupun kalau korang nak order untuk diorang buat delivery, boleh PM nombor yang saya tunjuk kat sini. Kita orang berada dekat Maidin, Taman Rinting, Pasir Gudang. Kat sebelah tu dia main api tu, kejap lagi bomba datang baru tahu. Alah, seram aku.